Wish, lawa mai. Besar pun besar kat ni. Hei, wish. Ada bang tanya jap ah. Bang. Ha? Tanya jap. Ya? Lawa rumah ni. Ni bukan rumah. Ni Habis? homestay. Jom tengok. Jom. Alang-alang kan? Jom. Apa yang abang suka dengan homestay ni? Tengoklah. Meja dining dia. Besar. Boleh makan dengan family. Oh, besar Oh. Homestay ni, dia boleh muat sampai 20 orang. Bolehlah ajak family-family, kawan-kawan tu, ajak je. Homestay ni, kalau nak masak, boleh je. Dapur sampai 2. Water dispenser ada, air fryer pun ada. Macam-macam. So, kalau mak-mak yang nak masak tu, tak ada masalah lah. Pinggan pun lawa. Jangan main-main lah. Homestay ni memang tak main-main punya. Fridge pun. Fridge main besar lagi. 2 pintu atas bawah. Nak apa lagi? Abang pun suka homestay ni. Ruang tamu dia besar. Sofa kau main luasnya. TV pun ada. Boleh tengok Netflix. Apa kono pula ni? Apa benda ni bang? Lah, curang. Cantik. Tilam besar, katil luas. Ini nak honeymoon pun syok. Ya, betul tak? Kan syok kan? Sedap ni. Bukan main-main punya. Kat bawah tadi ada TV kan? Ini kat atas pun ada TV. Siap ada PS5 lagi, brother. Cak. Tengok kolam. Seluas mata memandang. Best kan? Anak-anak, abang-abang, kakak-kakak, ahli family, semua boleh mandi kolam. Tak ada masalah. Best kan? Best adik. Best kan? Semat homestay ni. Lawa kan? Lawa abang Ya. Nampak rasa macam premium gila. Betul. Setuju. Jap. Bang, saya nak tanya abang Ya? Dah lama ke abang run homestay ni? Dah lama. Bila masa aku cakap homestay ni aku punya? Bukan abang punya? Bukan.